waktu sekolah maybe limited, kita tak ada sangat the exposure tu. Is it like a culture shock ke dalam pergi universiti luar negara yang very minority Muslim? I should have done more networking during university. So what could you have done better lah during uni tu kan? So kalau kita jenis yang lambat kejap, kita tahu lah yang kawan-kawan aku ni semua laju. So aku tak boleh follow diorang. So kalau kita rasa kita slow sikit, kita kena study awal sikit. Dia tak boleh lah macam one size fit all. Sebab semua orang dia depend kat masing-masing lah kan. Challenge dia berbeza sikit sebab kita ada that pressure untuk kita nak fly. Actually ada juga culture shock tu bila masuk situ tengok semua orang study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah kita dalam episod ketiga bagi siri podcast peluang, iaitu persediaan luar negara dari anjuran Ikram Luar Negara Ikman dan juga Ikram Teens. Dan kali ni kita juga collab dengan Persatuan Belia Harmoni. Betul. Dan kita bawakan tetamu daripada persatuan tersebut. Welcome. InsyaAllah. Thank you. Mesti ada yang tanya-tanya, mana Fatih ni kan? Sebelum ni dia yang host. Tapi kali ni kali ni dia bagi peluang kepada saya untuk start dulu, take the lead. Dan jangan risau, Fatih ada dekat sini. Dan maybe untuk pengenalan kepada episod kali ni, apa Fatih kita punya nama episod kali ni? Kita akan fokus pada apa? Kita akan fokus kepada navigating life in university. Memandangkan saya rasa adik-adik sekarang pun dah dapat result SPM dan sekarang dah dapat keputusan UPU juga. Jadi sebelum anda semua masuk ke universiti, rasanya bagus untuk kita bagi tips-tips dan share pengalaman lah macam mana kita nak survive university kan. So kita akan rungkaikan lah kali ni kan. Dan kita akan tengok sikit apa soalan-soalan maybe yang ada berlingkaran dalam fikiran kita. So bila dah habis PM ni, kita akan rasa ataupun kita akan bayangkan hidup universiti tu macam sangat bebas kan. So menyeronokkan, penuh dengan pengalaman baru kan. Tapi dalam masa yang sama maybe ada kerisauan-kerisauan lah kan. Sama kita sendiri kan, sebelum masuk universiti mesti kita risau kan, especially bila kita pakai topi seorang Muslim kan. Will it be too bebas? Adakah kita akan tersimpang jauh dari jalan yang benar? So itulah kan, maybe kita akan second guessing kan, betul ke kan kita nak buat pilihan masuk universiti tersebut dan sebagainya. So sebagai pengenalan ni, kita akan berkenalan dulu dengan kita punya tetamu hari ni, which is saya memperkenalkan saudara Ahmad Luqman daripada Persatuan Belia Harmoni Pusat. Beliau merupakan pengerusi lah kan. So Presiden, okey, maaf, Presiden. Bukan nak claim. Presiden. Okey, Presiden Belia Harmoni Pusat. Okay, sila perkenalkan diri sikit, maybe boleh beritahu sikit latar belakang, universiti, bidang dan semua, dan juga what would you describe university life in one word? So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Hello. So nama Luqman. Telah baru je menghabiskan pelajaran, menambahkan pelajaran di UTP, Universiti Teknologi Petronas. Tanya. Okay. Terima kasih. Baru je start kerja. Alhamdulillah setelah 6 bulan menunggu. Oh, Masya Allah. Itulah sebenarnya sekarang ni job market tu quite tough lah sebenarnya. Very competitive. So good luck siapa yang nanti nak belajar. So belajar mechanical engineering, 5 tahun belajar. Dan Alhamdulillah ada peluang juga melakukan internship di Jepun. Alhamdulillah. Sebab masuklah dengan tema Iman, Ikram Luar Negara kan. Betul, so kita share sikit lah pengalaman kat Jepun. So 5 tahun total di UTP? Betul, total 5 tahun di UTP. Oh, tak termasuk dengan Jepun tu lah? Termasuk lah. Okay. 8 bulan di Jepun. Alright, okay. Sebelum tu, rasanya macam ramai yang macam tak tahu harmoni tu apa sebenarnya. Boleh macam describe tak harmoni tu? Saya pun tak tahu harmoni tu apa. Okay, saya tahu Iman je. So Persatuan Belia Harmoni ni dia adalah persatuan belia. Kita adalah persatuan mahasiswa sebenarnya, khusus kepada mahasiswa. Kita adalah sayap mahasiswa Ikram dan kita fokus kepada pembangunan belia tu sendiri. I see. So kita nak bagi apa nama dia? Experience ataupun exposure. Bukan exposure, like delightful university life. Okay. Tapi still kita di bawah guideline dan circle yang baik lah, I can say, from what I can experience. So please try and search for harmony. Kita ada banyak lah kat satu Malaysia ni. Banyak IPT. Boleh. So one word describe university life. I would say like my university life is fulfilling lah. Fulfilling. Because I've managed to try like saya banyak cuba pelbagai benda baru. It's very different from school sebab saya berasal daripada sekolah
sekolah swasta agama. Yang kita bertahu like macam mana orang kata macam mengongkong kan. Tak adalah nak kata saya rasa terkongkong. Tapi because it's very different daripada di universiti yang kita sangat bebas. And alhamdulillah my path is like so dipermudahkan. So like I've tried into a lot of things benda kita tak pernah cuba. And then for 2 years actually saya dah lama nak pergi ke Jepun. I want to experience it, and alhamdulillah ditaja ke sana. UTP taja dan dapat merasai lah pengalaman tu. So it's a very fulfilling lah. Okay, untuk Luqman fulfilling lah kan? Yes. Maybe Fatih, you want to maybe recap sikit lah. Sebelum ni, maybe episod sebelum ni kita dah introduce diri. Tapi kali ni maybe ada penonton baru yang tonton baru episod ni kan. Your university background, bidang, dan juga if you want to describe university life in one word. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A bit of recap. Nama saya Fatih. Dulu belajar di Auckland University of Technology di New Zealand. Dan ketika itu mengambil bidang kewangan, finance. Dan how would I describe my university life? I would say freedom lah. Freedom. Sebab terlampau banyak sangat masa yang diberikan, and I am not even exaggerating how much time yang you ada sebenarnya kat uni tu. So kalau kat luar negara ni, you boleh susun jadual kelas you macam mana. So I susun my class schedule to fit it within 2 days sahaja. 2 hari je kelas. So Isnin dengan Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad tu tak ada kelas. So bayangkan betapa banyaknya masa yang saya ada for the entire semester, actually for the entire year. So itulah, it's very much more freedom. And during kalau macam summer holiday 3 bulan tak kerja, baik sangat masa yang diberikan tu kan. So yeah, it's a lot of freedom lah compared to sekolah. You ada kelas sangat beza. Rigid, structured kan. Atau cuti pun, kalau cuti paling banyak pun sebulan je kot. Betul. Kan? Tak, even for like universiti kat Malaysia pun like very free lah compared to because like for me like kalau kat ETP tu kita boleh susun juga kelas, tapi dia kind of limited jugalah. Biasanya kita tak boleh lah nak padatkan 1 hari. Just like jadi 2 hari je kan. Usually maybe Isnin ataupun Jumaat sahaja yang free, macam tu lah. But it's very different lah rasanya. Betul lah, expectation tadi kata university life tu bebas. Bebas. Okay. So saya pun sama lah kot, saya recap sikit saya punya background. So saya buat degree in Biomedical Engineering dekat University College London for 4 years. So berada di United Kingdom lah 4 tahun. So how would I describe, maybe cliche sikit tapi peluang. One word tu peluang lah. Sama dengan kita punya nama podcast. Sebab sama lah kot, dia macam Ahmad cakap tadi kan, Ahmad Luqman cakap tadi, banyak kan peluang-peluang yang ada dekat universiti yang kita boleh untuk fulfill our life tu kan. Betul. Yang mana waktu sekolah maybe limited, kita tak ada sangat the exposure tu. So peluang-peluang yang ada tu lah yang kita try untuk bincang juga hari ni. Apa yang kita boleh grab and the opportunities that comes our way tu kan. So okay, I think that's enough lah kot for a bit of introduction. Dan nanti kita boleh lagi perkenalan lebih lanjut lah dalam soalan-soalan seterusnya. Segmen pertama kita is more kepada how to, macam mana nak jaga jati diri lah kot kan. How kita nak jaga kita punya value kan, identity dan nilai kita. So nak tanya kepada Fatih lah. So generally secara umumnya rasanya susah tak kan nak jaga identiti, jati diri seorang Muslim tu lah. And Fatih sekolah agama tu? Dulu sekolah agama. Okay. Is it like a culture shock ke dalam pergi universiti luar negara yang very minority Muslim? How would you describe the kesusahan punya level tu? Kalau nak jawab jujur, sebenarnya dia dua-dua. Dia senang dan susah sebenarnya. Susah tu sebab kalau kat universiti tu memang kita terdedah dengan banyak pengaruh. Especially kalau kat di luar negara, pengaruh LGBT tu ada. And dia siap ada kelab dia dan sebagainya kan. Cara hidup dia berbeza, di mana kalau setiap Jumaat malam tu Jumaat malam tu kalau people refer it to as pub night lah kan. And kalau kat Jepun sama juga kan. Not every night, not every week lah. Not every week dia ada macam hari-hari je. So macam tu lah kalau kat New Zealand kan. So cara lifestyle pun berbeza. So macam kadang-kadang kita sendiri pun question macam aku belong ke dalam this type of surrounding dan sebagainya kan. Tapi pada masa yang sama sebenarnya dia sangat senang. Sebab
dia senang bila kita jelas kenapa kita ada prinsip begitu kan. Bila kita faham identiti kita sebagai seorang Muslim, kita tahu bukan sekadar tahu tak boleh itu, tak boleh ini, tapi kita ada satu cara hidup untuk jaga diri kita, dan ada cara kita cara akhlak kita, cara kita berfikir dan sebagainya. Jadi bila kita tahu kenapa kita jaga identiti kita tu, we are doing it not just for the sake of nak jadi a perfect Muslim, tapi seorang yang konsisten. Kita tahu limit kita apa, kita tahu budaya kita apa. Dan bila kita ada dark boundary, usually we would see it as macam kalau nak terasa asing daripada orang. Ironically, kita akan anggap orang akan macam mengasingkan diri kita daripada kita yang seorang ada boundary kan. Tapi sebenarnya tidak. Bila kita ada boundary yang contoh let's say kita tak main sport dengan orang perempuan kan? Sebab kita nak jaga batas pergaulan kan. Ironically, people would actually respect it. Betul. Kan? Dia macam kita tahu Fatih ni dia tak bergaul sangat dengan perempuan, contoh kan. Then they would respect it in that manner lah. Betul kan. So dan sebenarnya apa yang saya boleh katakan, dalam universiti ni ramai yang struggle benda sama sebenarnya. Kan? Cuma tak semua orang tunjuk lah struggle tu kan. So I think the goal is not to fit in sepenuhnya, tapi to stand firm without people crossing our boundary lah. So itulah sedikit sebanyak. So dia bukanlah dia dua-dua lah. Dia susah maybe at the first stage, tapi dia senang bila when you know why you ada boundary tu, why you kena jaga identity tu. Actually saya ada pengalaman yang lebih kurang sama lah dekat UK. Dia macam actually they feel lagi tekilan kalau dia orang tak boleh nak jaga kita punya batas agama tu. Macam kenapa dia tak bagi tahu kata you kena makan halal. So patutnya saya nak jaga semua tu kan. Diorang sendiri akan tegur kita kalau kita tak jaga. Betul. Kena bari nilai tak maksudnya. Kenapa nilai kan? Bukannya patut dia pergi solat ke ni? Patut ada solat Jumaat ke? Betul. So Tak boleh lari ya. Dia more Muslim than us. Betul. Riding on this topic kan. Since kita nak cerita pasal menjaga identiti sebagai seorang Muslim, Syaidi, dulu kalau belajar kat UCL tu rasa susah tak nak jaga our ritual macam solat, aktiviti kerohanian di luar negara yang di mana kita minoriti dan sebagainya. So susah tak? Tadi Fatih ada sebut jugalah part yang boundaries tu, which is I think that's what I did untuk bagi dia senang sikit. Which is I set the boundaries at the very first step tu. Macam first buat kawan dengan kawan-kawan, dah bagi tahu yang this is my limit. So maksudnya I have to jaga, ada jaga solat, kena, saya tak boleh sentuh perempuan. In fact kalau nak cerita sikit lah pengalaman, maybe detail sikit, tapi bila waktu graduasi waktu orientasi, orientasi tu ada sesi macam kena kenal-kenal lah dengan semua cosmate kan. So memang berjumpa seorang-seorang lah dengan lelaki dan perempuan. So every time perempuan suruh tangan je nak salam, kita kena bagi tahu lah, sorry I can't touch your hands because I am a Muslim and this is not allowed lah. So yang lawaknya bila ada seorang tu yang dia suruh tangan perempuan lah. So bila bagi tahu benda tu kat dia, sorry saya Muslim, saya tak boleh sentuh. I'm a Muslim too. So dia suruh tangan, tapi dia Muslim juga. So kita dari segi luaran saya tak tahulah kata dia Muslim. So itu benda lawak lah, macam awkwardness lah. Tapi bila kita yang set boundary tu, dia mudah lah lepas tu. Kita tak perlu nak tipu-tipu kata kita nak pergi tandas padahal kita nak solat. Semua kan. Faham. Maksudnya kita tak perlu nak buat cerita kan. Tapi macam like generally like because you guys are from the western punya parts kan, the western punya countries, diorang ni like the society tu faham ke maksudnya yang Muslim, kalau kita sebut Muslim ni dia orang dah tahu macam kita ada certain boundaries? Tak semua. Kalau UK memang faham sangat. Kalau sebab banyak je orang Muslim yang memang dah few generations kat situ, maybe immigrants yang dah lama kat situ lah. So macam even Ramadan punya waktu Ramadan lah kan, supermarket ada special aisle untuk Ramadan punya section. Untuk orang beli barang-barang. Tema Ramadan. Betul. So I think like ikut negara lah. Ada negara-negara yang banyak Muslim dan ikut tempat juga kat negara tu. Muslim tu is not foreign anymore lah. InsyaAllah. Because like for me myself kan, bila when I go to Japan kan, sama lah pengalaman time awal tu nak salam kita kan. Maksud kita pun macam first time lah. Tak nak tolak macam ni lah. Macam ni. And then like one of my colleague tu yang dia daripada Ghana tak silap. Dia Christian, but dia yang bagi tahu he cannot handshake because he's a Muslim. Lepas tu yang
yang perempuan Jepun macam terkejut lah. Oh ya ke? So dia macam first time lah, ataupun tak biasa dengan benda tu. Macam masyarakat Jepun kan dia tak biasa lagi lah. Maybe dia macam taken aback sikit. Tapi ni tapi dia okay respect je lah. After that dia respect lah. Respectful je. Okay, leading to that lah kan, macam is having like a good circle important in this like menjaga value ataupun jati diri tu. So nak tanya Luqman lah, do you think it's important untuk ada circle yang baik tu, dan how would you suggest macam mana kita nak cari circle yang baik lah? Yeah, I think that because at this stage umur kan, kita sangat-sangat mudah terpengaruh lah dengan orang. Because for me myself pun the circle that I'm stick to daripada since masuk tu asasi sampailah ke final year lah. So maksudnya penting lah untuk kita pilih kawan-kawan ni, dan and they will shape us lah. So like macam kita pun tahu even kat Malaysia kan, kita ada cabaran-cabaran kita dalam kita nak menjaga agama kan. Betul. I mean sebab kita semua berjumpa dengan pelajar daripada satu Malaysia dengan pelbagai background, family background dan didikan dan sebagainya kan. So kita tak boleh assume yang semua orang faham hidup tu sama macam kita. Maybe kita dah biasa solat jemaah, even kita biasa semayang 5 waktu kan. Ada orang yang mungkin family dia tak pernah didik pun dia dengan benda tu kan. Dan other things lah. So it's very important untuk kita cari the right circle lah. Dan mungkin sedikit berbeza daripada sekolah, sebab sekolah kita macam berada dalam komuniti yang quite kecil, satu sekolah je kan. So kita rasa macam kawan yang kita pilih tu, yang itulah yang kita kena stay sebab satu kelas dan sebagainya kan. Tapi kalau kat universiti ni kita ada peluang untuk pilih kawan. Betul. So like even awal-awal tu mungkin lah kita semua orang tak tunjuk belang lagi lah. So, semua orang macam okay. Tapi after like maybe 1 month 2 month tu kita dah boleh select lah. Betul. Orang-orang kata macam tak elok select dan sebagainya, tapi actually kita kena select for the goodness of ourselves lah. Maksudnya kita kena pilih kawan-kawan yang boleh masuk dengan kita, yang tak toksik. Sebab ada hadis kan, kalau kita berkawan dengan orang tukang besi, kita akan dapat dia punya bau tukang besi. Dengan minyak wangi, kita dapat bau wangi dia kan. So like memang very important, like not for religion pun lah. As for me myself pun, I got like circle of friend yang sangat-sangat macam rapat. Tapi when I want to study contohnya, so I know that these guys are like kawan-kawan saya ni sangat-sangat pandai tau. So I'm quite a slow learner, boleh lah slow learner kan. So I need to find another group untuk study contohnya. So it's okay je untuk kita ada a few circle of friends, tapi yang pastikan yang betul-betul rapat dengan kita, dan like kita sangat-sangat everyday kita jumpa dan sebagainya. Pastikan pilih yang betul lah, supaya diorang pun akan remind kita, dan at least dia bila kita nak buat tu kita tak rasa berat. Kita nak jaga agama kita dan sebagainya lah. It's very important lah. Dan lagi satu, saya pernah dengar macam your circle of friends are the ones that define you. You are the average of like the 5 closest friend macam tu kan. So kalau nampak Okay, dia orang tak judge you, dia tak kenal you siapa, tapi dia tengok kawan you siapa. Contoh kalau semuanya contoh mak rempit lah kan, obviously dia akan bawa that circle of friend dan dia apply kat you lah. Betul. So itulah penting lah juga kan untuk kita memilih circle of friend kita dari segi untuk pendidikan kita, kerohanian kita kan, cerminan kita kan. Riding on that, actually so the next kita akan move on to the next segment lah insyaAllah. Berkenaan tentang sudah tentunya di universiti ni kita ada banyak challenges, banyak opportunities. Kalau untuk Luqman, nak panggil Luqman ke nak panggil Ahmad? Selalu orang panggil apa? Ahmad ke Luqman? Luqman, okay. Ahmad. So dia panggil Luqman lah. So Luqman, kalau if you have the power untuk decide untuk putar balik masa kan, apa benda yang Luqman akan ubah ataupun try to improve dari segi your life kat university, or what could you have done better lah sewaktu uni? Ini dari aspek apa dari aspek macam kalau let's say kalau aku join this organisasi, it could have built my leadership, and then therefore nanti career planning nanti senang, ataupun I should have done more networking during university. So what could you have done better lah during uni tu kan? Adakah semata-mata uni ni tempat belajar sahaja, ataupun it's more than that, dia kena ada activism dan sebagainya. So bagaimana Luqman? Because like I think that my life my university life tu dah quite fulfilling. I think like so
I've done most of the thing yang saya memang nak buat lah. So contohnya memang one of the challenges that I've done semasa di universiti ni adalah starting my own clubs lah, which is Harmony. Oh. So that one is because I want to do something. So UTP tak ada Harmony lah lo. Sebelum ni tak ada. Oh, so I'm the first president for the. You're the for founder. the club. Yeah, the founder for the club. Yeah, not my. Hebatnya. Bukan seorang lah, I mean, sama-sama co-founder sama-sama lah. dengan kawan-kawan kan. Baik. Dan because I choose the right circle of friends, dan diorang support saya untuk buat club yang kita nak ajak buat benda baik kan. So because of that, not so much regret lah ataupun penyesalan when in my university life, but if I can say like apa benda yang saya boleh improve ataupun if I can turn back time adalah I would like to go to business lah actually. Yeah, one of the things about dekat ETP ni kita business as in course you nak make course business no, ke? No. Like try to sell benda. things, jual benda dan dapatkan build profit. skill entrepreneur. Yes, betul. Sebab sebenarnya kalau kita nak buat business, dia ada banyak challenges dan benda yang kita akan hadapi lah. For me myself, I don't know, maybe memang ada jiwa entrepreneur tu sikit lah, because sebelum saya dapat result SPM tu, time cuti tu kan, memang saya ada buat macam side hustle, buat sebagai apa nama dia, kita jual coklat, jadi agent jual coklat, atau kita buat apa dropship. So like memang saya nak explore benda tu kan. So bila dekat ETP ni kita ada peluang yang the first one adalah dekat ETP ni kita pun tahulah dia adalah universiti swasta. So the market segment tu adalah kalau tak budak scholars, dia adalah T20. So like peluang yang sangat sayang lah kan, kalau terlepas kan. And then they have like macam kelas-kelas untuk buat bisnes dan sebagainya. So that's another thing lah. Banyak peluang sebenarnya untuk kita explore kat universiti. Walaupun dia different, one university tu dia kat ada. universiti jugalah orang nak ceburi politik kan. Betul. One of it. Untuk macam kalau kita lihat daripada segi politician yang sekarang pun, dia orang dah start daripada universiti lagi. Betul. Dan menarik kalau cerita pasal entrepreneurship ni, sebab kalau tengok Khairul Amin yang dulu engineering pun dia sekarang bidang bisnes kan. So memang macam macam orang kalau ambil engineering ni memang otak dia fikir bisnes. Dia macam sekarang dah ada track record macam tu. Pattern dia macam tu lah. Okay, tu kalau Muhammad Loman boleh je lah mana-mana ikut korang patah balik masa kan. So macam nak try to build your entrepreneur skill semua kan. Kalau Fatih pula, if you macam tengok patah balik masa, might be macam dulu ada kena adapt to a new surrounding. Sebab tiba-tiba daripada Malaysia terus pergi New Zealand, sejuk ke, cuaca ke, persitaran kawan-kawan yang lain ke kan. So ada tips tak kan, how dulu Fatih nak adapt lah kan dengan persekitaran baru kan, terutamanya rasa yang sangat out of place lah kan. Ada culture shock ke? Might be culture shock. Culture shock is you know, satu perkataan yang diguna banyak dalam kalangan sekolah agama. Kan? Sebab kenapa ia digunakan begitu banyak? Kerana di sekolah agama dulu, saya dulu background sekolah agama kan, overuse kan. Kerana you know, it's pretty normal lah. Sebab dulu di sekolah agama kita sheltered, kita dilindungi. Dia tak ada ikhtilat, dia tak ada pergaulan dia lebih terjaga, kata-katanya lebih terjaga. Jadi bila masuk universiti tu, whether that be in Malaysia ataupun di luar negara hatta sekalipun, dia memang culture shock tu akan ada lah kan. Betul, it's very real lah kan. So kadang kita akan rasa jugalah sense of belonging tu akan tergugat sedikit. Saya teringat lagi bila bila masuk di Intech dahulu, memang rasa sangat asing lah. Sebab time tu memang fresh out of sekolah agama. So bila tahu okay, orang you know discuss pasal ikhtilat ataupun macam banyak sangat gossiping dan sebagainya, kita pun rasa macam tak rasa selesa dan tak rasa macam you know I belong here lah kan. Antara benda yang saya buat untuk adapt dalam environment yang baru, pertama sekali adalah jangan ubah diri semata-mata nak fit in. Don't compromise your boundaries. Itu nombor satu yang mention dari awal tadi kan. Kita boleh adapt dari segi cara kita communicate, cara kita berkawan, tapi jangan sampai kita hilang prinsip kita lah. Contoh macam bila kita ada banyak interaction dengan kita punya the opposite gender, so kita kena tahulah, okay, kita nak communicate tu on what basis, on what ground, on business reasons kan. Betul. Contoh sebab saya pernah cadangkan kat lecturer, boleh tak saya nak buat group
assignment dengan lelaki saja. So saya tak selesa nak kerja dengan perempuan je tu. Pilih lecturer tak kasih lah. Tak ada. I have assigned you into this group, you kena follow as it is. So kita pun macam okay, kita tak boleh buat apa, kita kena adapt lah kan. So bila nak communicate dengan kita punya kawan perempuan tu, kena communicate on a solid business reason lah kan. Second, tadi bab yang Luqman ada sentuh pasal circle of friend tu kan. Betul, kita kena kawan dengan semua orang sebenarnya, tapi kita kena pilih jugalah circle kita tu kan. Dekat uni ni I think it's one of rezeki and nikmat yang kita akan jumpa pelbagai ragam orang. Ada orang yang contohlah ada orang yang sangat pembersih. Betul. Ada orang yang sangat outspoken, ada yang sangat introvert dan sebagainya kan. Jadi di universiti ni lah tempat untuk kita bukan sekadar nak belajar akademik, tetapi juga untuk belajar manusia, faham manusia tu sendiri. Oh, menarik. Kan? Tak sedap ada buku about nak susahnya hidup dengan manusia. Daripada dia buku tu tak buka lagi plastik. Ada. Dah ada lah. beli. Hasrat nak baca lah. Dia tak baca lagi. So itulah bila kita kena faham lah cara manusia ni hidup dan bekerja dan sebagainya. So kita tak perlu dan satu, kita tak perlu setuju dengan semua orang. Kita tak dan sebenarnya tak perlu expect semua orang untuk respect kita. Betul. Faham tak? Maksudnya macam macam nak cakap tengah dah lost train of thought dah sekarang ni. Macam ada maybe saya dia ada any idea untuk top up. cabaran yang macam utama lah kot. Macam bila ada kepelbagaian sangat orang ni. Kalau nak top up sikit lah experience tu, okay, free rider dalam assignment group project. Benda tu kena expect ada lah. Walaupun dekat UK, dekat universiti top pun akan ada je orang free rider ni. Because okay, sebab dia masuk universiti tu daripada background yang kita tak tahulah kan. Ada yang macam self-sponsor, ada yang under scholarship, ada yang macam terpaksa je pun kena pergi, kena paksa dengan parent. Pergi bersama belajar kat London contohnya. So bukannya jiwa dia nak belajar kat situ. So for me ada experience yang my group mates tu ada juga nama Muhammad kat depan. I'm the second Muhammad dalam group tu. Okay. So bila ada peer review yang kawan-kawan kita boleh macam evaluate balik how kita contribute to the project, dia orang tersalah Muhammad. Yang Muhammad yang satu tu tak buat kerja langsung. Man. Tapi Shidi buat kerja ke tak? Buat kerja. Okay. Kita kena jaga nama Islam tu kan. We are the duta kan. So the good Muhammad ambassador lah. The good Muhammad. So macam terpaksa lagi report balik kat lecturer, kata dia macam tersilap Muhammad ni kan. Sebab usually I thought they would usually use our last name sebenarnya. Tapi waktu tu tak, dia macam use the full name. Tapi patutnya dia orang macam hati-hatilah bila nak buat evaluation tu. Satu lagi kat uni tu ada peer assessment lah. Kalau tak sure Universiti Malaysia macam mana, ada jugalah. Tapi the weightage tu tak berat sangat. Betul sama lah. Dia macam 10%. Tapi sama lah dengan kita kan. Betul kan. And riding on that sebenarnya, my first, bila saya betul-betul sampai kat New Zealand tu, dah masuk dalam group assignment dah, satu grup saya tak buat kerja. Saya je yang buat kerja. Kita tanya dalam grup, dia tak ada siapa respon. Ya Allah. Ini memang carry berat. Tapi sebab assignment tu senang, saya buatlah semua. Saya completekan assignment tu kan. Lepas tu time tu macam nak jaga hati orang kan. So kita kata macam okay, tak apalah, biarlah dia dapat makan, walaupun sebenarnya kerja ni aku yang buat kan. Lepas tu report kat lecturer, nak tukar group. Lepas tu the next group assignment tu diorang tanya, Fatih, you're not in our group kan? Kita pandang je lah diorang kan. Macam bagi what do you expect? Side eyes lah. Side eye lah. Diorang tak buat kerja, atau dia expect kita nak masuk dalam group diorang kan. So macam tu dia tak ada rasa macam segan, malu. Tak ada rasa segan. So time tu kat lecturer, saya kata saya nak group dengan kawan-kawan saya, orang Melayu lah kan. Sebab kita dah kenal lah kan, diorang boleh buat kerja dan sebagainya kan. Dan lagi satu, kita semua datang dengan scholarship. So kalau tak perform nanti dia akan affect kita punya academic semua tu kan. So itulah, bila kita jumpa pelbagai ragam orang tu, kita kena find our rhythm. Macam mana kita nak navigate through this pelbagai ragam. So dia kena ada cara kita nak handle dengan hubungan dengan manusia tu lah kan. Tak boleh simply untuk kita kita tak suka kawan dengan orang ni, kita terus cut off ke apa. Sebab semua yang kita jumpa tu semua adalah kita punya, orang kata apa, semua tu adalah tanggungjawab untuk kita berdakwah dan sebagainya. Tunjuk apakah Islam tu yang sebenar dan sebagainya kan. How does a Muslim should act dalam society dan sebagainya.
Setuju. So rasanya tadi macam saya dia ada cerita about yang pasal free rider kan. Kesian lah juga kan kisah tu kan. Tapi sebenarnya Dia tak best kita ni lah tukar our rentak perbincangan kita ni. Kalau semua gloomy macam tak best pula kan. Depressing je podcast ni kan. Betul. Okay, sepanjang Syaidi belajar kat London, apa yang Syaidi rasa best sebenarnya? Adakah sebab best sebab dapat tengok Big Ben ataupun best sebab dapat tengok Perdana Menteri dia? Macam mana? Okay. Time tu Brexit betul. Best sebab Brexit ke? Best ke Brexit? Tak, makin teruk. Makin teruk. Makin mahal barang semua. Tapi itulah tadi macam kita podcast pasal haluan negara kan, tapi we discuss macam benda-benda tak best lah pasal haluan negara ni. So maybe nak cerita pasal benda best pula kan dalam negara ni. So kalau specifically London tu itself sama macam saya punya jawapan tadi lah, peluang tu kan. Macam it's a lot of opportunities yang you can try a lot of things lah. Dari segi culture and also budaya orang lain lah kan, and you can share your wisdom dengan orang juga kan. Kita pergi a networking event kan, try to join clubs, try to find the like-minded people yang sama-sama nak buat baik kan, through good circle kan. Betul. So it's kalau boleh kata London tu macam hotpot ataupun the melting pot of people talent lah kat situ kan, yang actually kalau kita tak betul-betul memanfaatkan opportunity tu, rugilah kan kita dah kat overseas semua kan. Itu yang pertama lah yang bagi saya benda yang best. Tapi kalau generally saya rasa benda yang paling best adalah my moments dengan my housemates. I think shout out to my housemate kat London dulu. Kalau dia orang tengok. Saya lah tu. Bukan. So macam I think memang memori yang paling sering ingat adalah memasak untuk housemate, living together, go travel together, road trips. So that connection yang you bina dengan kawan-kawan housemates tu is something yang our second family lah kan. Betul. Kita jauh dengan family kat Malaysia ni. Sebenarnya bila terpisah dengan housemate tu kan, rasa macam sedih sangat. Betul. It's like macam okay, dah habis kan, tu semua dah go with their own life kan. Dia punya perpisahan tu sangat, sebab I think it's a bit different dengan kalau tak tahulah kan, kalau dalam negara, sebab your family is still here. So bila you dengan housemate tu sekadar housemate sajalah kan. Tapi bila kat luar negara ni, you have no one else except your housemate. Betul kan? Second family. So kalau you tak ada duit, you punya housemate lah yang akan tolong you dari segi kewangan. Kalau contoh you dah penat sangat, tak sempat masak, okay, dia yang tolong masak dan sebagainya. So orang tempat curhat lah kan. Tempat curhat, hati. Yes. As a matter of fact, dulu kat New Zealand kita orang setiap malam curhat. Ada sesi curhat. Kita akan macam, sebab kita akan jumpa waktu malam saja sebenarnya. Betul. Sebab kita uni, yang tu kita ada kerja, malam je kita dapat jumpa tu. Time tu curhat lah, buat apa hari ni, aku ada depressing moment. So time tu kita akan tu. In fact sampai sekarang pun saya still lagi contact lepak dengan dia orang balik Malaysia ni lah. And still reminiscing about those good memories yang kita build dekat sana lah. I think kita take a break jap. Kita buat sedikit activity. Boleh? Boleh. Okay, so kita akan main satu game. Nama game ni adalah Complete the Sentence. So I will give a macam ayat tergantung. Okay. So korang kena habiskan ayat tu. I will participate also lah. Okay. Tak ada masa persediaan. Kalau you participate, siapa tanya you? Saya lah. Boleh. Tak apalah, I will give the statement and also answer my own answer lah. Okay. Soalan nak bagi dia macam, okay lah, bagi soalan satu dulu. Kita try test dulu. Okay, yang pertama, prompt dia, zaman belajar adalah zaman yang kita kena. Okay, siapa nak jawab dulu? Dia jawab. Zaman belajar kat universiti ni adalah zaman yang kita kena. Okay, boleh. Okay. Explore ourselves. Okay, explore ourselves. Okay, Fatih? Kena terangkan ke? Tak payah. Tak payah. Next. Tadi macam dah ready. Okay, kalau saya sendiri, zaman belajar adalah zaman yang kita kena cuba banyak benda lah. Banyak benda. Sama je lah. Dia lain sikit. Dia bahasa Melayu. Saya bahasa Inggeris. Dia bahasa Melayu. Okay. Second prompt masuk universiti, benda pertama yang buat saya terkejut adalah? Ada? Sekejap.
Okay, masuk universiti, benda yang saya paling terkejut adalah no one is watching us. Wah, deep lah. So kita ada a huge accountability. Kalau Betul, kita betul, gagal betul. dalam exam ataupun dalam mana-mana test, quiz, is on ourselves lah. And lecturer dia bagi tugas. Ni Betul. mana boleh explain kan? Sorry. tak apa, boleh je Okay, explain. tapi bila lecturer bagi tugas dan sebagainya, no one is watching us. Kan? Dalam bab pengurusan masa dan sebagainya. So itulah, I think that's one of yang saya terkejut tu lah. Sorry, saya terpaksa tiru lagi sekali jawapan ni. Sebab saya rasa benda yang sama. Saya rasa macam dulu kat sekolah asrama macam selalu spoon fed lah. Macam everything kita kena, everything diberi. So bila masuk universiti tu rasa terkejut sikit, kena structure your own schedule, assignment, deadline, semua tu kita kena letak siap-siap kan. So a lot of self-discipline lah kot. Okay, Doman. Dia macam relate jugalah. I mean dia lebih kepada how free we are, lebih kurang kan. Tapi like from a perspective tu macam you can be someone yang totally different from your previous life lah. Betul. Maksudnya Betul. kat sekolah. Like if you contoh lah someone yang maybe dia dah, contoh kat sekolah dia jadi badar contohnya. Badar dia jadi macam yang jaga solat lah, ataupun apa jadi semua kan. ketua pelajar dan sebagainya kan. They could be totally different. Yes. Sebab dekat universiti tu kita memang akan bergaul dengan ramai orang and no one knows you. Kalau ada pun macam no one judge you. Tak ada siapa nak tegur ke apa ke. So you need to have your own ketetapan diri So lah. it's a real shock lah sebenarnya. Yes. Yang budak yang lepas SPM sekarang kena bear in mind lah. Yang even though like contoh benda paling basic macam semayang kan. Kalau semayang kan, if we don't have like a good housemate contohnya kan, they don't even kisah lah. Kisah, betul. If let's say you are in that circumstance, you kena menjadi kuat untuk ajak yang lain, Betul. untuk influence yang lain, untuk sama-sama solat juga. Last prompt. Benda yang paling saya rindu ubat Malaysia semasa saya di luar negara adalah Makanan. Boleh relate juga. Boleh relate juga. Boleh. Makanan. Makanan. Of course. Ya Allah. Kita masak tak sedap. Okay, makanan paling rindu apa? Tak ada. ada, Semua kan. Sebab kita masak tak sedap. Atau kalau kita masak pun paling-paling macam telur, nasi je. Sebab just mata-mata nak survive je. Nasi bujang lah. Nasi bujang je setiap hari kan. Ya Allah, rindu macam tu. lah. Kalau dapat jumpa restoran Melayu, memang penuh lah restoran tu kan. For me sebab sekejap je. 8 tak rasa, bulan 8 bulan So tak sempat rasa macam rindu sangat. Tapi from my experience, because maybe because I'm an extrovert person, so bila kita kat Jepun tu, kita tak adalah macam mahir sangat bahasa Jepun. So like then I go with just 2 of us dekat universiti tu. So macam kita tak ada orang lain yang kita nak sembang. Tak banyak lah. So like bosannya. So if you ask apa benda yang saya rindu tu adalah kawan-kawan lah kot. Kawan-kawan lah. Kita boleh lepak, kita boleh sembang. Rindu nak lash out. Ya betul. Nak Betul mingle. ke? Betul. Ha, Sebab kita mingle, ada bahasa, kita ada inside jokes orang Melayu Ya kan. betul. So kalau kita sembang dengan orang Language sana barrier. kan, kita macam Language barrier, tak boleh betul. nak buat jokes ke Dia apa tak kan. rasa macam because for me maybe tak cukup lama kat luar negara. Kita tak ada rasa connect tu. Betul, dengan betul. orang luar negara tu. Okay, kalau saya pula tak tahu lah. Dia housemate semua masak sedap. So tak rindu lah. Tak rindu. So masakan Malaysia tu Masak sedap tak? Alhamdulillah. cuba. Adalah masakan yang sedap. Okay. Ada masakan yang fail juga. So adalah certain signature dish yang buat tu jadi kan. So nak kata rindu sangat makanan Malaysia tu, alhamdulillah ada good housemate yang pandai masak. Okay. So which is semua pun baru belajar masak waktu tu je. So shout out to Cik Nom. Cik Nom kan Karaming. biasa. Karaming ada. So yeah, tapi still makanan my mom's cooking lah kot. Sebab itulah mom's cooking tak dapat kat mana-mana kan. Kena dapat di Malaysia je. Baru dapat. So yeah. Tadi saya rasa ada tadi Luqman ada cerita pasal about punyalah banyak masa. Saya pun ada cerita banyaknya masa di universiti kan. I think it's very important untuk ada time management tu sebab itu adalah satu skill yang sangat penting bila kita dah masuk alam pekerjaan sebenarnya Betul. kan. Alam pekerjaan, ya Allah, punyalah banyak kerja yang kita ada kan. So dari segi pembelajaran di universiti banyak tak berbeza daripada sekolah kan? Macam mana and kalau banyak, macam mana, how did you manage your time lah menyusun masa di universiti? So contoh macam kalau kat sekolah dulu spoon fed
Tapi kalau kat universiti sendiri yang kena belajar, sendiri yang kena push diri sendiri untuk belajar, ataupun dari segi assignment dan deadline dia, dari segi macam dan also sebab pengurusan masa dia terkait dengan disiplin kita untuk jaga ibadah kita, solat kita. Tak ada siapa pun nak monitor kita dah solat ke belum kan. So bagaimana Luqman? Kalau macam cakap pasal masa ni, memang very very different lah. For me like because saya pernah experience sekolah di asrama 2 tahun tahfiz, dan sepanjang 5 tahun di sekolah menengah tu bukan asrama lah. Even yang bukan asrama tu pun I think yang memang yang misalnya saya asrama lagi padat lah, of course kan, sampai malam ada prep dan sebagainya kan. Even yang saya macam yang kita dah rasa dah macam kat sekolah ni dah pack kan. Tapi bila masuk universiti tu memang sangat-sangat free. Sangat-sangat free. Memang compare tu sekolah mungkin pukul 8 masuk. Kalau sekolah saya 8 sampai 5 kan. And then mungkin petang tu ada meeting ataupun ada macam kokyu dan sebagainya kan. So bila masuk universiti ni memang dia jadi sangat-sangat free. So dia jadi a challenge lah. Maksudnya kalau kat sekolah mungkin ada tuition kan. Lepas tu ada masa-masa dia nak study. Kalau macam kita ni like kita ada pilihan. Okay, nak study hari ni ke nak study esok? Okay, nak study minggu ni ke nak study minggu depan kan? And then like for most of the, I don't know lah, maybe like average lah, bukan the excellent one student, dia akan, maksudnya kita akan pilih untuk study tu time dah dekat-dekat deadline lah. Maksudnya kalau macam kalau macam test assignment semua tu kan. Betul. Kalau macam test tu esok ke malam sebelum sempat lagi kan. So macam mana, how did you tu? For me myself pun like after like a few semesters and like a few years kan, maksudnya kita dah mungkin dah second year kan, kita dah ada rentak kita study kan. Kita dah tahu kita ni jenis yang cepat catch up ke lambat catch up ke. So kalau kita jenis yang lambat catch up, kita tahulah yang kawan-kawan aku ni semua laju kan. So aku tak boleh follow diorang. Diorang boleh excellent kalau macam tu, tapi aku tak boleh kan. So kita kena take our own, kita kena tahu rentak kita sendirilah. So kalau kita rasa kita slow sikit, kita kena study awal sikit. Dia tak boleh lah macam one size fit all. Betul. Sebab semua orang dia depend kat masing-masing lah kan. Kalau macam Syaidi macam mana? Kalau saya terangkan dari side waktu di kuliah persediaan kot. Sebab maybe ada adik-adik yang akan ke Kolpa kan, kuliah persediaan kan. So kuliah persediaan ni dia punya challenge dia berbeza sikit sebab kita ada that pressure untuk kita nak fly. Betul. So that's where actually ada juga culture shock tu, which is bila masuk situ tengok semua orang study. Bila first masuk Kolej Mara Seremban, which is everyone tu tengah nak berusaha sungguh-sungguhnya nak fly. Alhamdulillah lah I've been into that budaya kan. Tak spoon fed sangat lah kat Kolej Mara tu. Tapi sebabkan the surrounding tu yang baik, yang semua orang nak tolong sama-sama, kita nak sama-sama fly kan. Kita nak sama-sama boleh pergi luar negara. So I think it backs to like cari your study circle kan. Sama-sama nak tolong each other untuk kita boleh adapt lah to that freedom tu kan, waktu dekat universiti ataupun pre-U kan. Tapi nak tambah satu lagi juga cerita kan, sama sebab tu antara pilihan kan, sama ada nak buat study hari ni atau esok, nak main game ke, nak study, nak tengok movie dengan kawan-kawan ke kan. So macam saya pernah disuruh 2 option, nak siapkan assignment yang saya tak start lagi padahal kena hantar esok, ataupun hari ni tiba-tiba London turun salji, nak pergi main salji. Sebab London dikenali dengan tak ada salji. So confirm main salji kan? Confirm main salji. Confirm main salji. Assignment kalau gagal ambil balik. Astagfirullah. Tapi saya pilih untuk main salji lah. Tapi lepas tu kita buat lah malam tu. Tapi itulah, it's a struggle lah. Struggle yang kita sentiasa disuruh oleh 2 pilihan kan. Pilihan untuk fokus ke sebenarnya the more intense exam kita sebenarnya lagi menarik nak tengok movie tu. Betul, setuju. Kalau kita tak ada exam, tak ada test, nak tengok movie tu macam tak ada rasa, macam tak ada apalah, tak best lah tengok movie. So dia tak ada pressure tu. So makin dekat untuk exam tu, makin besar distraction tu sebenarnya. Betul. It's very dangerous lah sebenarnya. Very dangerous lah. So kalau kita tak ada self discipline, memang confirm kita tengok movie tu. Saya salah satunya lah. Okay, kita semua setuju lah kan yang kata university life ni sangat bebas dan is something yang challenging. So untuk Fatih lah kot kan, macam mana lah ni kena pakai topi Muslim, as a Muslim tu kan itself, how would you memanfaatkan masa tu sebaiknya lah, so that no time go to waste lah kan. Betul. Saya rasa bila kita cakap pasal masa ni, saya teringat surah Al-As. Bila di mana Allah sebut wal-as,
Allah sumpah demi masa. When Allah sumpah atas sesuatu, benda tu adalah sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Dan masa ni lah yang akan banyak ditanya di akhirat nanti. What do you do with the time? Semua orang ada 24 jam kan. Tapi 24 jam semua orang tu berbeza. And ada yang menggunakan untuk doom scrolling kat TikTok dan sebagainya kan. So I think it's not something that we can take lightly dengan kebebasan yang kita ada di universiti, dan perlu ada untuk kita menguruskan masa kita dengan begitu yang dapat memanfaatkan diri kita tu. Dan Allah sebut yang semua manusia ni dalam kerugian kecuali ada kalau seorang Muslim tu ada 4 ciri, iaitu iman, solihul a'mal, saling berpesan, dan watawasau bil haq, dan watawasau bis sabr, dengan kesabaran kan. So if you have those 4 characteristics, insyaAllah you are not categorized dalam orang yang dalam khus, orang yang dalam kerugian tu kan. So awal-awal memang time universiti tu macam saya mention, memang universiti ni sangat bebas. Awal-awal tu best lah, freedom tu ada dan sebagainya. Saya dulu time cuti summer holiday tu, sebulan tu saya buat, saya punya okay, jangan tiru saya. Saya tidur lambat pukul 2-3 pagi, tengok movie. Esok bangunnya pun lambat. Itulah. Lepas tu main game sepanjang hari, tengok movie, makan, dan repeat sampai satu masa saya rasa tak ada purpose hidup. Rasa hilang purpose tu kan. So bila kita nak cerita untuk memanfaatkan masa ni, bukan untuk membusykan diri kita, sebab tadi pun saya busy juga, tapi busy dengan apa? Busy dengan main game, busy dengan tengok movie. Tetapi busykan diri kita dengan benda yang purposeful, benda yang dapat memperbaiki diri kita, whether that be dari segi ilmu agama kita, self development kita, our leadership dan skill dan sebagainya. So kita kena make sure that kita memanfaatkan yang di mana kita lihat aku lebih baik hari ni, aku lebih baik daripada aku yang semalam. That's very important lah. So dan saya belajar yang bahawa bila kita tak ada control terhadap masa ni, kita tak schedule masa ni, masa ni yang akan control kita kan. Contoh macam dulu saya fikir kalau nanti okay, bila aku free baru aku buat benda baik. Tapi realitinya free tu tak pernah rasa cukup kalau kita tak plan. Betul. So saya letak structure sikit lah, make sure that dia tak rigid tetapi tapi at the same time dia kena ada direction lah. So kalau nak ringkaskan ni, itulah, jangan nak guna apa, macam nak kata, jangan tunggu masa lapang baru nak kita buat baik, ataupun kita nak develop diri kita, nak memperbaiki diri kita. Tapi gunakan masa planning tu, plan for it. And if kalau ada quote lah, if you fail to plan, you plan to fail. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan tentang kebebasan masa yang kita ada di universiti itulah. Sangat sukalah bila Fatih cakap pasal spend your time purposefully tu kan. Macam betul. Sebab Fatih sendiri ada fasa-fasa yang hilang purpose kan. Betul, jangan tidur tau. Jangan tidur. Do not try this at home Yes. Rasa tak awang-awangan kan. Benda tu actually for me, saya rasa macam setiap orang kena adalah that fasa. So that dia mengenali dia akan tanya apa purpose dia dalam hidup ni. And leading to that, Luqman as like presiden kan, Belia Harmoni yang adalah untuk menyediakan campus life yang purposeful lah bagi saya kan, untuk student uni. So yang aktif juga dalam gerakan aktivism di universiti. So mengapa penting mahasiswa ni terlibat kan dalam aktivism, membina soft skill, membina kepimpinan, dan bukan hanya fokus kepada akademik semata-mata. Apa pandangan mana? Bila kita cakap pasal tujuan kita masuk universiti ni, memang to make it simple, like kita nak a good job lah kan. Maksudnya to make it simple, maksudnya mahasiswa ni kita masuk ke universiti sebab kita nak belajar, kita nak dapat degree, dan kita cari pun course tu pun biasanya berdasarkan apa job demand lah kan. Dan strength apa yang kita ada kan. So like bila kita take a look at that that angle pun, sebenarnya company ni dia tak akan ambil orang-orang yang macam just academically. And I would say like kalau kat universiti ni adalah the best place untuk kita try dan improve kita punya ni lah. Mungkin ada yang time kat sekolah dulu biasa-biasa kan, tak pegang jawatan kepimpinan ataupun yelah mungkin just belajar, datang dan belajar kat sekolah.
Tapi bila kat universiti it's different. It's a whole new world for you to explore. Dan you can try a lot of new things. Dan orang tak akan judge you. Even though you fail and then you try again and you fail, but still ada opportunity tu, masih ada opportunity tu. From a career perspective pun employer ni dia nak ambil orang yang memang ada kemahiran sosial tu. Bukannya just kita tahulah sekarang cabaran memang generasi digital. Like social skills tu kurang diasah kan. So itu kalau kita tengok daripada perspektif tu lah. Perspektif yang lain adalah kita ni as a mahasiswa adalah someone yang ataupun satu waktu yang kita cakap tadi banyak masa kan. So this is our time untuk give back to the society. I would say like especially mereka yang dapat tajaan lah. Macam saya sendiri pun saya dapat tajaan untuk belajar walaupun dalam negara. So kalau kita fikir balik, bukan semua orang yang dapat tajaan macam kita kan, betul tak? And then even yang dalam negara kan. So dan kalau kita tengok pun statistik, tak ramai pun orang yang masuk ke universiti. So this is like a privilege for us. Dan so kita kena appreciate dan berikan balik lah kepada society. Dan macam mana bila kita bagi balik kepada society, mungkin kita akan rasa macam buat apa aku bagi masa dekat orang lain. Maksudnya buat apa aku orang kata macam buat kerja murah ataupun buat kerja percuma kan, macam bagi-bagi makan dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya dia membina kita punya skills dan peribadi tu. So it's not a loss lah. It's not a loss. It's a win-win lah actually. Betul. For yourself actually. Ada kata-kata yang orang yang terbaik tu adalah orang yang bermanfaat pada orang lain kan. We give benefit holiness kan. Kita memberi manfaat kepada orang lain tu actually dia khairunas, dia sebaik-baik manusia. At the same time dia sebenarnya membina kita lah kan. Macam tadi kan, dia it's never a loss. So jangan risaulah kalau kita take our time tu untuk kita give back manfaat. To the yes. Okay, tadi kita kata universiti ni banyak sangat masa, tapi kita punya podcast pula yang makin kesudukan masanya. So maybe kita kena buat sikit reflection lah kot, closing sikit kan. Maybe saya bagi peluang lah kot untuk Luqman, kalau ada apa-apa sepatah dua kata yang terakhir, apa nasihat lah sikit macam mana is it enjoy je universiti ni, dan apa lagi tambah-tambah lain lah. Okay. Sebab podcast kita ni dia punya market dia adalah lebih kepada student yang akan masuk universiti kan. So kalau saya sebagai abang lah kira kan, abang yang baru je habis universiti, I would like to say yang fasa universiti adalah satu fasa yang limited and once in a lifetime lah. Even kalau you sambung master atau PhD pun it will be very different from the first time you enter university. So please appreciate it. Try a lot of things, cuba dan gagal dan cuba lagi, dan explore lah, cuba banyak benda yang you tak pernah explore time kat sekolah. And then find a good circle dan jaga diri. Dan I think it would be successful. I would say a successful university life if you can found yourself. Jika you jumpa what do you want to do in life and how do you want to be lah as a person, as a Muslim lah. So last iklan sikit kan. So I would like to encourage all of you guys to come and join Harmony. Oh, ada baju. Logo. Sama-sama sikit ada logo ni. So find Harmony, because I think like itu satu benda yang saya tak rasa rugi lah. Saya tak menyesal buat. Even though it's a challenge untuk saya start the Harmony itself. Kita ada dekat 23 APT seluruh Malaysia, InsyaAllah growing. Dan if you guys ini untuk yang kat dalam Malaysia lah. Kalau luar negara boleh pergi ke Iman lah. Kita kawan kan. Kita kawan. So if you cannot find any university around you, kita ada Harmony Negeri. So you guys can just PM us dekat Instagram atau TikTok. InsyaAllah kita akan bantulah pada adik-adik luar sana. Okay, sedikit iklan kat situ. Tapi itulah, saya pun support kepada adik-adik yang akan belajar di local university. Please try follow ikut aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan lah oleh Belia Harmoni kan. Fatih, ada? Kalau saya just simple je. Kunci utama untuk kejayaan di universiti adalah niat dan arah. Dan dan also at the same time kita kena letak satu anchor dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan Allah lah kena terjaga. Sebab realitinya universiti ni memang sangat penuh, banyak distraction yang ada. Betul. Dari segi konsertnya kan. Betul. UM ada buat konsert saya TP.
UTP. Tak. Yelah, saya nak kata adalah uni yang buat konsert okay, dan sebagainya. So nak kata ada banyak distraction lah. So kalau kita tak ada konsert. okay. Okay, so kalau kita tak letak anchor tu kan, kita mudahlah untuk anjut kan, dan mudahlah untuk kita hilang prinsip kita dan identiti kita sebagai Muslim kan. Dan also at the same time, universiti ni tempat untuk kita belajar. If you make mistakes, enjoy it. Orang kata apa? Own it. Bila buat mistake tu, itulah tempat untuk kita, universiti itulah tempat untuk kita belajar mistake kita dan ubah diri kita, so that nanti bila kita dah keluar uni tu, kita dah tak buat the same mistake. Yes. Tempat uni is the place where you can do the most mistake as much as you can. Betul. So it is a tempat untuk kita improve diri kita kan. Yang penting so kalau kita ada buat mistake, yang penting kita kena sentiasa return back lah. Betulkan balik niat kita, tajdid balik. Tajdid tu memperbaharui niat kita, adjust balik direction kita nak ke arah mana. So enjoy your university life, tapi jangan kosongkan makna kan. Bina diri kita, tapi jangan sampai kita hilang arah dan sebagainya lah. So tu je lah sedikit banyak daripada saya. Okay. Saya pun takkan cakap banyak lah, sebab I think that you guys concluded so well about finding the purpose and also like have a good circle of friend. Sebab circle of friend tu lah yang akan tarik balik kita kalau kita tadi fail bereksperimen dekat universiti tu. Kawan-kawan kita ni lah yang might be akan cakap balik kat kita lah, yang baik-baik ni. Okay, you have gone too far maybe. So I think that's conclude lah our session kali ni untuk persediaan dan adaptasi kan, navigating life in universities, dan juga how kita nak jaga jadi diri as a Muslim lah. So Alhamdulillah, with that kita tangguh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Jumpa lagi.